Qayyim kata, Allah menjadikan orang yang bertaubat seumpama orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sesiapa yang bertemu Allah dalam keadaan benar-benar bertaubat, maka Allah tidak akan menghukumnya. Subhanallah. Sahabat sekalian, bayangkan dekat padang mahsyar nanti, dosa akan ditayang, aib kita akan dibuka, kecuali orang-orang yang bertaubat. Yang mana di saat orang lain semua dosanya sedang ditayang, tapi orang yang bertaubat Allah akan panggil secara personal. Dan apa yang Allah akan kata pada orang tersebut? Nabi SAW bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi mendekati hambanya yang beriman lalu berkata, hambaku, datanglah dekat pada aku. Adakah kau masih ingat dosamu seperti ini? Adakah kau masih ingat dosamu seperti ini? Adakah kamu masih ingat dosamu seperti ini? Sehingga hamba tersebut menyangka bahawa dia akan binasa disebabkan dosa-dosa yang dilakukan ketika di dunia. Tetapi Allah berkata, aku telah menutupi dosamu di dunia, dan inilah aku yang akan mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Subhanallah. Subhanallah. Baiknya Allah SWT. Baik sangat Allah SWT. Bayangkan, di saat orang lain semua aib tengah terbuka, tiba-tiba orang-orang bertaubat ni dapat special treatment daripada Allah. Allah panggil personal. Allah ungkit, dulu kau pernah buat dosa ni. Dulu kat dunia kau pernah buat dosa tu kan. Dulu kat dunia kau pernah buat dosa ni kan. Sampai kita rasa macam dah tak ada harapan, dah confirm masuk neraka lah, dah binasa lah sebab banyak sangat dosa yang kita buat. Tiba-tiba Allah kata apa? Jangan risau. Aku dah tutup aib kau dekat dunia. Sekarang dekat hari akhirat ni, disebabkan kau bertaubat, aku ampunkan semua dosa-dosa kau. Betapa leganya hati orang yang bertaubat ketika itu kerana Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Itulah spesialnya orang yang bertaubat di sisi Allah. Kerana apa? Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, Allah cinta orang yang sering bertaubat.